Apakah hukum anak panggil mak dan ayah dengan panggilan mama dan papa? Dia panggilan terbaik sekali, iaitu yang Nabi panggil mak dia. Ketika Nabi berjumpa dengan ibu susu dia, Nabi panggil ummi. Maka ummi mana wahai ibuku. Yang terbaik untuk ayah, maka dipanggil abi. Dalam hadis Isra Mi'raj Nabi sebut abi, bapakku. Maka yang terbaik ummi dan abi. Faham? Boleh juga kita panggil walid. Walid makna bapa. Dan nak panggil bahasa benda lagi. Bahasa abah, abah boleh tak? Abah tu bahasa Arab, abahu. Isim khamsah dia panggil. Abahu, abah. Alif ber alif he, abahu bapaknya. Jadi abah, abah. Nak panggil dengan ibu boleh, nak panggil dengan ayah boleh. Tapi ni dia nak panggil dengan mama dan papa. Dia nak kelas sikit lah. Orang Melayu ni dia tak suka dengan orang Melayu, dia suka dengan orang putih. Sebab tu ramai ni ciluk rambut macam orang putih. Padahal muka dia muka Melayu. Orang putih rambut dia oranye, dia kening oranye. Orang Syria rambut blond, kening blond. Orang Sweden rambut kuning, kening kuning. Kita rambut je kuning, kening hitam. Macam anak monyet baru netak. Faham tak? Siang ke dia gelik. Nampak gua ni dia minat ke orang putih. Ada kawan duduk di Europe lama dah, perempuan. Dia duduk sana 5 tahun, 6 tahun gitulah. Lepas buat degree, buat master 7-8 tahun juga. Tapi dia balik rambut dak celuk, siap pakai tudung. Gambar-gambar di duduk di Europe pun pakai tudung, pakai jubah. Mula dia ada. Padahal duduk dekat kawasan sejuk. Dia Austria sekejap, kemudian dia duduk di Rusia rasa. Sekejap dalam 5-6 tahun. Mana kawasan salji. Boleh lihat ada balik tak celuk pun rambut. Kita rambut merah. Duduk dalam mek rambut merah. Duduk lubuk paku. Duduk lubuk paku rambut merah dah. Kalau duduk New Zealand tak tahu bulu hidung merah. Jadi panggil mama dan papa tidak salah. Kerana orang putih panggil mama juga. Mama. Papa. Tak salah. Kerana maksud mama ibu juga. Papa pun ibu, bapak juga manja. Yang salahnya kita nak bunyi style orang putih tu supaya orang pandang hebat. Situ salah. Kalau kau lupa kan panggil papa kan. Nak dia tengok papa, ye papa balik. Papa pun balik. BMW 7 Series. Itu pagar buka sendiri automatik. Papa buat keluar kayu golf, main tadi 18 lubang lawang. Mana Sabah papa 7 Series. Kita papa. Orang nakak kan. Orang nakak urut Kali isi minyak akak dengan kosing-kosing. Tak? Isi minyak. Cabut habis. Papa jangan main. Lawak kan ni dia.